Orang Islam yang tengah tengok video ni sekarang tapi dia tak share video ni, dia tak repost video ni, dia tak bagi video ni dekat orang Islam yang ada dekat luar sana, jujur, dia ni seorang yang paling pentingkan diri sendiri. Wih, sebab apa tu Ustaz? Sebab dalam video ni ada satu dosa besar yang bagi saya yakin ramai orang buat dosa besar ni. Hah? Apa Ustaz? Ramai orang buat? Ya, dan satu lagi, dosa besar ni Nabi yang bagi tahu. Oi, biar betul Ustaz. Apa tu Ustaz? Relax dah dulu. Dah share ke tak lagi? Dah repost ke tak lagi? Apa? Tak lagi? Tak mau nak simpan video ni seorang-seorang. Selamatkanlah umat Islam yang ada kat luar sana juga, supaya depa semua dekat luar sana tak buat dosa besar ni. Sebab saya pun baru tahu yang ni rupanya hadis baginda Nabi SAW. Okey, dah share ke dah? Okey, baik. Tengok saya elok-elok. Sabda Nabi SAW, termasuk al-kabair, bahasa kita termasuk dosa besar, siapa yang mencela ibu bapa dia. Tapi kalau kita fikir balik, siapa yang nak cela mak bapak sendiri, nak maki mak bapak sendiri? Ya, memang ada tapi tak ramai. Tapi bukan tu point dia. Cuba kita tengok bawah hadis tu. Para sahabat bertanya dekat baginda Nabi SAW, wahai Rasulullah, macam mana seseorang tu mencela kedua orang tua dia? Macam mana tu? Baginda Nabi SAW pun menjawab, bila mana dalam hadis sebut dia mencaci bapa orang lain caci bapa dia, dan dia mencaci ibu orang lain tu caci ibu dia pula. Macam mana? Faham tak? Maksud dia kat sini, kalau kita maki mak bapak orang lain, dia tu pula maki mak bapak kita, samalah kita mencaci mak bapak kita sendiri. Dosa besar tu. Janganlah maki mak bapak sendiri maupun maki mak bapak orang lain. Berdosa besar. Oleh itu, sebarkan video ni sebanyak mungkin, sebab hadis ni hadis yang sahih. Risau buat dosa besar, masuk neraka sehari pun dah takut dah. Sehari bersamaan dengan 1000 tahun. Tak mau. Saya doakan saya dan semua orang yang tengah tengok video ni, yang share video ni, dan ibu bapa kita dapat masuk ke dalam syurga dan jauhkan diri kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin.